Ditubuhkan pada 1959, SMKA Syekh Haji Muhammad Said telah berkembang menjadi sebuah institusi yang unggul dalam kecemerlangan akademik dan kerohanian. Di SMK Syekh Haji Muhammad Said, kami semua komited mendidik anak-anak pelajar secara holistik bagi memastikan mereka cemerlang dalam bidang akademik, saksiah dan co-curriculum. Sekolah kami tidak hanya mengutamakan kejayaan akademik sahaja, malahan pelengkap utama kejayaan tersebut adalah seperti disiplin murid, saksiah murid, kepimpinan serta pencapaian co-curriculum. Kerjasama, disiplin dan keteladanan nilai-nilai yang kami tanamkan melalui UKN. Percaya dalam mendidik bukan hanya minda tetapi juga kesejahteraan pelajar kami. Mendaftar anak saya ke sekolah ni saya rasa merupakan keputusan yang paling baik saya buat, kerana sekolah ni bukan sahaja mendidik dari segi ilmu, tapi juga mendidik anak-anak kita akhlak yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekolah ini telah banyak memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai jati diri yang tinggi kepada saya sehingga saya menjadi seorang yang berjaya pada hari ini.